perlu guna susu, telur atau minyak untuk buat dough. Bahan-bahannya simple sangat. Kata perempuan, hari ni kita nak buat murtabak. Lebih sihat, sedap dan senang untuk buat di rumah. Penuh dengan inti daging ni. Okey, caranya mudah saja. Kita nak campurkan 320 gram tepung gandum bersama 1 sudu kecil garam dan juga air suam. Gaulkan ke semua bahan sehingga membentuk dough dan kita nak rehatkan selama 30 minit. Next, kita nak uli dough ni selama 10 minit sehingga bila kita tekan dough tu, dia akan naik semula macam ni. Ini maknanya dough kita dah ready. Bahagikan dough kepada 4 bahagian dan bentukkan menjadi dough kecil. Next, kita nak oleskan Promax Cook and Bake pada dough. Ini rupanya boleh cari dekat kedai. Ini bukan margarin tau. Promax Cook and Bake ni mengandungi lemak susu dari lembu grass fed berkualiti dari New Zealand. Lembu ni lebih bebas dan sihat menjadikan lemak susu yang lebih berkhasiat. Okey, siap oles, tutupkan dengan cling wrap. Kita nak rehatkan dough selama 1 jam. Selepas 1 jam, boleh canaikan dough guna tangan. Tak perlu tebar pun, mudah sangat dan bolehlah letakkan inti martabak. Inti ni senang je buat dia. Cairkan Promax Cook and Bake dan tumiskan bawang holland dan bawang putih. Promax Cook and Bake ni tahan panas, sesuai untuk menggoreng dan memasak. Masukkan serbuk rempah kari dan juga jintan putih. Tumiskan rempah sehingga pecah minyak dan masukkan 400 gram daging cincang bersama garam secukup rasa. Siap masak, boleh sejukkan terlebih dahulu. Lepas tu baru boleh campurkan bersama 2 biji telur, hirisan bawang dan juga daun sup. Gaul sebati ke semua bahan dan bolehlah letakkan inti murtabak ke atas dough. Tutupkan inti dengan dough, tarikkan sikit, lipatkan 4 penjuru dan masakkan atas pan yang panas. Api jangan terlalu kuat, sedang-sedang aja. Balikkan biar masak dua-dua belah. Siap dah murtabak kita. Juicy dan penuh dengan inti daging. Memang sedap. Sesuai sangat buat makan untuk berbuka dan juga murih. Save resipi ni siap-siap, senang je buat dia dan jangan lupa cuba tau. Bye-bye.